Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat trader semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berjaya untuk release dan juga publish indie yang terbaru kita ni. Okey, mungkin tuan-tuan telah pun menggunakan indie yang berkonsepkan sama seperti ini, iaitu pucuk dengan akar dan juga smart money yang bawah ni, AOV. Yang ni bukan AOV yang saya yang ni base kepada yang asal, cuma saya telah modify sikit, ubah kepada bentuk yang barulah. Okey, yang pucuk akar pun sama, kita menggunakan konsep frekuensi perimeter yang sama, mungkin berlainan dari segi bentuk lah. Okey, tapi konsepnya masih tetap sama. Okey, ini adalah idea ataupun permintaan daripada sahabat trader kita sendiri yang telah menggunakan indie sejenis seperti ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan, kita buat ni untuk meningkatkan lagi keyakinan dan juga keberkesanan lah dalam trading untuk intraday ataupun scalping lah. Okey, untuk indie pucuk dengan akar ni, kalau lihat sini, kita ada signal akar dengan pucuk, iaitu akar bagi low yang telah breakout kepada trend, trend bearish yang asal. Kemudian pucuk ni adalah signal kepada breakout kepada low dalam trend bullish. Okey. Kemudian ni dia akan ditunjukkan oleh trend yang tebal ni, warna biru ni, okey, hijau biru ni. Okey, kemudian untuk pucuk dengan akar ni tuan-tuan, kita juga ada trend dalam time frame yang kecil. Okey, trend yang kedua iaitu trend yang kecil. Okey, ni adalah trend semasa, chart semasa. Kemudian ni adalah trend yang kecil, yang lebih time frame yang lebih kecil lah. Jadi walaupun kita gunakan 30 minit, kita masih tetap ada trend ataupun signal dalam time frame yang kecil. Okey, chart semasa 30, tapi pada masa yang sama kita ada trend dalam jangka masa yang kecil dalam ni. Okey, sama juga saya telah buat pair time frame, iaitu kalau yang ni adalah 30 minit semasa chart 30 minit, kemudian yang ni adalah 5 minit. Okey, ada juga contoh kalau kita buka chart 15 minit, dia kena ada 1 minit trend kecil. Okey, kemudian ada smarter trend, kita telah modify menggunakan Copilot lah. Contohnya ni adalah trend ya, ni bukan ML, cuma dia trend line. Okey, yang ada dot-dot ni adalah smarter trend, sebagai confirmation juga untuk indie akar dengan pucuk ni. Okey, ada sini yang fill warna hijau ni adalah untuk bullish, kemudian yang merah ni adalah untuk bearish. Okey, kemudian yang ini bawah ni adalah smart money GCDC ya tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan telah biasa lihat dalam bentuk bar histogram. Yang ni saya telah ubah kepada line lah, lebih senang untuk lihat kepada cross up ataupun cross down. Okey, ni signal dia ada GC1 dan juga GC2, golden cross 1, golden cross 2 untuk bullish lah. Kemudian ada DC2 dan juga DC1, yang ni untuk dead cross lah, dead cross. Okey, untuk bearish. Kemudian dia ada background warna merah ni adalah untuk banker, kemudian yang kuning ni untuk smart money dan juga untuk retailer hijau saya guna Okey, sini kita mudah nampak trend lah. Okey, contohnya di sini dalam keadaan sideways kita nampak sini. Okey, penguasaan pasaran lah. Okey, base kepada jumlah volume. Okey, contoh untuk GCDC ni, di sini kita nampak tuan-tuan, bila merah melebihi kepada nilai 50, jadi trend lebih kepada bullish. Okey, contoh tengok sini, merah hanya sekejap sahaja sini, jadi dia lebih sini bearish. Kemudian bila dia cross up 50 ni, ada signal GC ni ada. Kemudian kita ada akar,
Kemudian kita ada pula pullback okey, di sini juga ada pullback signal pada time frame kecil. Jadi ni akar ni adalah signal untuk chart semasa 30 minit dan B ni adalah chart untuk signal untuk time frame yang kecil buy pullback ataupun sell pullback lah, masa dia selepas pucuk. Okey, jadi kita kombinasikan Indi akar dengan pucuk ni dengan smart money GC di sini, kita akan lebih dapat rate yang tinggi lah tuan-tuan. Okey, lebih confident lah. Contoh di sini. Okey, bermula dengan akar dah bertukar trend sini. Ada cross up daripada smart banker ni retailer ke bawah. Okey, banker dengan smart money ke atas. Jadi sini kita boleh buat agakkanlah sini akan trend akan berubah, move up ke atas. Okey, lagi apabila merah semakin tinggi okey, merah melepasi kepada line banker yang putih ni. Okey, sini kita dapat trend yang jelas lah. Bermakna yang ni adalah untuk sell, trend bearish. Hijau menguasai, hijau ni adalah retailer, kemudian banker paling sikit lah sini. Okey, smart money juga turun sini. Okey, hot money. Okey, nampak jelas sini. Okey, tuan-tuan. Okey. Jadi kepada tuan-tuan yang berminat untuk menggunakan indikator ni, boleh meletakkan tinggalkan username TradingView tuan-tuan di ruangan komen ya. Okey. Mungkin tuan-tuan boleh lihat dulu. Okey, cuba dahulu. Okey, saya akan bagi trial kepada tuan-tuan sekiranya tuan-tuan berminat. Okey, tuan-tuan cuba dahulu, mungkin sesuai ataupun tak sesuai. Okey, tuan-tuan boleh komen di bawah ya. Okey, tuan-tuan tinggalkan username sahaja kat bawah di ruangan komen. Nanti saya akan invite lah lepas ni. Kemudian lepas ni juga saya akan beri video manual lah untuk menggunakan indikator ni. Okey, saya rasa itu sajalah untuk review ini akar dengan pucuk ni. Semoga tuan-tuan dapat manfaat lah di atas penggunaan ini ni. Okey, tempoh trial saya akan bagi lebih kurang dalam 3 minggu tuan-tuan tuan-tuan guna saja dahulu. Rasa tuan-tuan gunakan time frame yang berbeza, mungkin ikut kepada kesesuaian tuan-tuan sendiri. Okey, macam saya suggest 30 dengan 15 lah, sebab 30-15 dah ada signal dalam time frame yang kecil. Okey, saya rasa itu sajalah untuk kali ini sebagai review awal kepada Indi akar dengan pucuk dan juga smart money GCDC. Okey, semoga ia bermanfaat kepada tuan-tuan. Assalamualaikum.